Apa makna politik tanpa persepsi? Apa maksud politik tanpa persepsi? Ni kita jawab ni. Orang mengatakan UMNO, kejatuhan UMNO itu adalah persepsi 1MDB. Tetapi kita mengatakan pada masa kita dedahkan 1MDB satu persatu, dia bukan satu persepsi, tetapi dia satu fakta kejadian yang benar. Maknanya tuan-tuan, kalaulah orang sekarang ni boleh melihat berlakunya percaturan, ref yang berlaku yang duk jaga sepatutnya menjadi pengadil, yang sepatutnya menjadi orang tengah dalam perlawanan pun bias. So agak-agak orang awam melihat sebagai satu persepsi yang bagaimana. Kalaulah UMNO boleh tumbang disebabkan oleh 1MDB, saya boleh faham lagi. Sebab 1MDB itu kes dia sampai ke US sana, dilaporkan dan masuk mahkamah pun. Tetapi janganlah disebabkan persepsi nepotism itu kita kalah dalam PRU, tuan-tuan. Memalukan. Maknanya kita kalah disebabkan satu fakta yang tak boleh dibuktikan dengan jelas. Sebab itu saya bersetuju dengan Ina tadi. Kita bercakap, kita berdepan dengan pengundi-pengundi atas pagar. Bagaimana kita nak tackle persepsi mereka bahawa ini satu parti yang mengamalkan nepotism.